Assalamualaikum. Hari ni hari kita orang satu keluarga berkumpul untuk pergi ke Melaka meminang bagi pihak salah seorang anggota keluarga kita orang. Yang antara barangnya adik masing-masing tengah siap, tengah tunggu nak gerak. So, ini barang-barangnya. Ada lagi dalam satu kereta. So, kejap lagi pukul 11 kita gerak menuju ke stay dulu. Pergi dalam 3 kereta. Satu kereta 4 orang je. Tunggu kereta lagi satu. Tu rombongan lelaki lah yang sekali dengan saya. Kita dah lagi beberapa minit je, dah dekat lah, sampai kita akan masuk ke Ekro. Kita akan pergi ke Bandar Melaka kejap, kita singgah sebelum kita check in. Sambil-sambil kita nak tunggu 2 kereta lagi. Satu kereta dah sampai dah, tak mana mengayap. Lagi 2 kereta belum sampai. So sambil-sambil nak nunggu kat rumah tu, nanti kita pusing-pusing dulu Bandar Melaka. Kita dah sampai dekat. Kita nak pergi Maiden dulu. Kita pergi Maiden dulu. Ambil angin sejuk-sejuk. Ni Bandar Hang Tuah. Bandar Hang Tuah. Kita jalan-jalan dulu dekat Maiden. Ambil aircon, rehatkan kereta. Habis makan. Nak gerak dah. Okay, kita bergerak ke tempat berkumpul. Okay, dah sampai. Ini rumahnya. Tunggu time buka. Keadaan rumah baru sampai. Saya tak nak view kat luar, saya tunjuk dalam dulu. Nanti petang-petang sikit saya view, sebab sekarang ni tengah panas kan. Tempat dia cantik. So ni keluarga besar, ramai perempuan ni, lelaki tak sampai lagi. Barang-barang kita nak makan nasi dulu. Masih lagi terabur keadaan. Ni antara barang-barang hantaran yang kita nak prepare. Ada lagi 2. Okey, aku nak view sikit tempat ni. Tempat ini adalah villa. Kalau korang tengok, boleh muat 3-4 kereta. Okey, 2 tingkat. Ada 1 tingkat ekstra, 1 atas. Kalau datang, ni laman dia. Ada buai, ada wakaf, ada parking, dan juga untuk barbecue malam ni kita. Serta kolam renang untuk kanak-kanak. Dan juga apa benda ni? Golf untuk orang yang rasa ingin kaya. Okey. Ni kawasan persekitaran dia. Model rumah yang sama. Dekat bawah ni aku letak description, link dia untuk korang kontak. Ini dijadikan homestay. Rombongan meminang. Tak sampai ke rumah lagi, dah nak bergambar selfie. Sari wa sari amri wa lakum sari wa qawqani amma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mulakan tuan rumah K.A. Afandi, Khairul Afandi bin Malaysia, isteri, ahli keluarga, ahli waris, dan yang saya mulakan juga selaku ketua Kampung Malan, iaitu Cik Kasim, Cik Abdul Kasim bin Diadi. Ya, saya berikan juga rombongan kepada Pak Laki, Osman bin Darus, dari keluarga Inggris kita rombongan. Pertama sekali saya selaku wakil daripada pihak perempuan, iaitu sebagai ketua adat di sini. Saya sebenarnya mewakilkan untuk sidang saya dari hal dan masyarakat. Jadi untuk saya meneruskan majlis ini. Dan untuk itu kita pertama sekali kita bersyukurkan dengan karunia dan kita dapat kita berkumpul di rumah Cik Afandi ini, yang mana kita sedia maklumlah hari ini itu majlis berdiskutasi. Lebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada rombongan daripada Keramat Kuala Lumpur, dan syukur juga Allah kerana telah mendapat janji yang telah dinukai kembali. Dan untuk itu lebih dulu saya lagi mengucapkan selamat datang ke Kampung Batu Pindah bagi saya Kampung Pindah Al-Gajah Mati. Belum saya menyerahkan majlis ini kepada pihak laki. Lebih dahulu kita sama-sama lah yang hadir pada hari ini lah kita membaca buku kitab. Kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabat baginda dan mereka yang telah pergi dahulu daripada kita, bawa muatan kain beranti dari jauh. Tuan-puan datang, kami di sini sentiasa menanti. Perahu kolek ke Durian Tanjung, barat muat tali kembali. Salam tersusun keliling, apa hajat datang kemari. Jadi saya serahkan pada Cik Osman bin Darus selaku wakil lelaki. Apa hajat tuan kemari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah dan juga mewakili tuan rumah semuanya ini yang saya hormati. Saya selaku mewakili keluarga saya, pihak lelaki dan apa panggil tahu dia untuk rumah. Jadi seperti mana yang dah sudah maklum, pihak si perempuan, pihak si lelaki sama-sama kita ingin menyampaikan saja. Saya nak melangsungkan sebagai elok dipandang mata, elok didengar oleh orang tua kita. Jadi ajak kami tak lain, hanya nak meneruskan jika dibenarkan dan dibenarkan, kita akan kami. Jadi kami datang membawa rombongan yang mana dibicarakan sebelumnya dan membawa antara maksud pemberian dan dibalas dengan pemberian agar secara sebagai pemerintahan dan minta juga membaca dan nasihat kepada sahabat perempuan yang telah kepada adat. Kami ingin tahu juga pada tahun tapi masih lagi kosong tentang ada yang berlaku, mungkin ada sekali betul kepada bagaimana nak meneruskan Malikai insyaAllah. Saya memotong memakai bayar dari senti mengeluarkan bunga dan sepotong borong pertunian menjadi berdiri taman pelarangan. Jadi untuk kami di sini satu menerima apa yang diajarkan oleh pihak lelaki, iaitu berhenti bunga taman. Saya nyatakan dalam batur maknanya bunga hitung di sini belum berbunyi.
Jadi sebelum saya nak teruskan, saya nak tanya juga bunga banyak untuk dia, nama dia siapa? Dan lagi Salawat. Nama dia siapa? Saya tak tahu juga. Namanya yang diberitahu sebagai nama sintetan Nisha. Orang nama bunga lah. Ada nama dia. Salah datang Sabjah lah. Nama dia sebenarnya itu Nur Asmina Anissa. Nur Asmina Anissa binti Muhammad. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu terima kasih di atas pengarahan yang diberi tadi. Saya jelas dan untuk terusnya saya nak inti dan lagi saya pastikan dulu kan. Untuk misi pimpinan Satu misi satu bulan. maaf ya, boleh bagi pihak waris ibu nak tanya. Boleh. Itu saya. Dua-dua tu kan? Dua-dua kan? Satu? Dua-dua kan? Dekat 2,000 lah. Dekat 2,000. Terima kasih banyak. Apa dah jaga sihat kita itu. Dia sihat. Maknya Mak Amsyah. Ni mak dia. Maknya baik kakak je. Bagus ya. Ini justru bagi pihak sebelah. Kita dulu. Kita bagi pihak Dewan Masjid. Mak bersih. Kan sarung. Bau timur belum Timur dulu bagi pihak. Dan itu je. Jangan sampai dalam sepekan. Hajat yang baik kami terima, dalam adat kami serahkan. Kalau buku buah standar sampai ke tanah baru terbalik, kami bersyukur kepada Allah SWT agar kami disambungkan. Dan itu saya minta wakil daripada ibu perempuan, ibu lelaki untuk menyalurkan izin dan kepada ini lah. Habisnya jemput dia jangan. Saya ni. Sorry, Cici. Mak. Tanda dulu. Ambil tanda dulu. Tanda gelawatan kan. Gelawatan. Oh salah. Lagi mana? Okey, aku dah selamat semalam, dah settle dah. Pasal meminang ni dah settle. Hari ni aku dah start kerja. Semoga berbahagia dan mencapai impian ke jenjang pelamin. Semoga berbahagialah. Jadi pertunangan ni bukan satu tiket untuk lesen green light ke apa ke. Untuk siapa-siapa saja. Pertunangan ni darah manis orang kata. Banyak ujian dan cubaan.
Apa-apa pun banyakkan simpan, pendam sifat sabar yang tebal. Semoga bahagia.